A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi tuan-tuan dan puan sekalian untuk episod ketiga Sembang Podcast Kuskop. Bersama dengan saya Haji Luk, rakan anda. Saya of course daripada Kuskop lah. Dan dalam Kuskop kita ada 9 agensi. Macam-macam agensi kita ada. Yang mana pada hari ini kita nak menelusuri satu agensi yang membantu usahawan dari segi training, dari segi latihan dan sebagainya. Saya bila cakap sebut training ni, saya sangat teruja juga. Because I'm a trainer myself. Lepas tu saya yalah, kita train macam-macam lah kan, benda-benda yang melibatkan soft skill dan sebagainya ni. Tapi sekarang ni kita bersama dengan orang kuat. Kuat macam mana tu nanti kita sembang-sembang dengan Puan Vivi kita, Puan Vivianti Sarjuni yang merupakan CEO InScan. Assalamualaikum Puan Vivi. Waalaikumsalam Haji Luk, apa khabar? Sihat alhamdulillah. Panggil Puan Vivi ke Vivianti ke Puan Vivi pun okey, no problem. Okey, Puan V, Puan V. Sihat Puan V Alhamdulillah sihat. Ya Allah, saya betul tak bila jumpa orang yang jaga training ni, dia macam give good vibes. Yes, I feel it too. You feel it too? I feel it too. You're in training. I just got to know that. Sikit-sikit lah Puan V. Kita apa pengalaman kita ada tu kita salurkan. Tapi it's not about me today. It's about you and your organisation. Sure. Which is InScan, yes. Institute Keusahawanan Negara. InScan. Yes. Ramai yang pernah dengar. Mungkin kata, InScan ni macam pernah nampak. Somewhere in Cyberjaya. Yeah. Dengar pun pernah dengar. Macam-macam program ada kan, yes. InScan ni. Lepas tu kebetulan pula kawan dia pergi pula kursus-kursus di InScan. Berjaya pula tu. Oh. Nice. Oh, good. Itu mungkin some perception lah daripada penonton kat luar tu kan. Permulaan ni Puan Vivi, saya nak minta Puan Vivi terangkan serba sedikit latar belakang tentang InScan. Saya tadi bagi sikit je. Tapi from you of course. Boleh, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Haji Luk for inviting InScan to be here. Sangat berbesar hati untuk memperkenalkan apa itu InScan. Kita pun tahu kita akan sentiasa ada pengikut-pengikut baru yang mungkin tak tahu lagi about InScan. So macam Haji Luk kata tadi, kita ada 9 agensi di bawah Kuskop. So kita adalah antara salah satu agensi yang bernaung di bawah kementerian. Dan Institut Keusahawanan Negara ni kita dah berumur 20 tahun. Tahun ni we turn 20 years old and alhamdulillah kita masih relevan sehingga hari ini. So mandat utama kami adalah memperkasa usahawan di Malaysia, terutama daripada kalangan micro and informal. Tetapi bila kita berkata tentang memperkasa ataupun build the capacity of our entrepreneurs, orang selalu ingat training, coaching, but tak, kita lebih daripada tu. Yes, kita buat training, kita buat coaching, tapi kita juga menjadi pemboleh cara ekosistem, pemudah cara ekosistem. Kita juga bekerjasama dengan industri-industri di Malaysia ni, across all industries, and we try to also influence the policy untuk menjadi lebih inklusif, polisi keusahawanan untuk menjadi lebih inklusif kepada semua usahawan kita lah. Dan kita pun tak nak dilihat sebagai you just provide training and coaching. We do all of that yang boleh memperkasa usahawan-usahawan kita di Malaysia. So salah satu yang kita fokus adalah macam mana nak skalakan kita punya perusahaan kecil dan mikro ni ke peringkat seterusnya, supaya mereka mungkin boleh buat loan ataupun mendapat grant daripada bank-bank yang bernaung di bawah Kuskop. Maknanya saya tadi tangkap satu perkataan yang Puan Vivi sebut, iaitu ekosistem. Yes, ekosistem. Bila sebut tu kan betul, terus macam daripada slouch, yes. terus macam tegak balik. Sebab it's a powerful word. It's a powerful word, dan dia powerful juga sebenarnya. Ialah ada sistem itself lah. Memang very powerful. Yes. Macam mana Puan Vivi? Maksudnya contoh lah. Nak ambil contoh siapa? Contoh, saya lah. Saya nak buat perniagaan. Tak tahu mana nak pergi ni. Alamak. Scroll, terjumpa InScan. Yes. Call. Hello InScan, boleh tak saya nak tahu macam mana nak datang training? Macam mana kita nak bawa
orang macam saya yang zero Okay. knowledge tentang usahawan ni? Selalu kita bercakap pasal keusahawanan, orang selalu ingat kena ada modal, kena ada modal baru nak start perniagaan. Tapi sebenarnya modal ilmu pun sangat penting juga. That's why bila macam Haji Luke bagi example macam ni, saya nak bagi awareness kepada semua usahawan bahawa ilmu keusahawanan itu sangat penting. So if you happen to see some of our iklan ataupun apa ni orang kata macam ialah promotion untuk Promotion come for item our lah. training program, you can just call us. We are very active on social media. You can even private message us on social media and there will be a team to contact you. And kita punya program terdiri daripada pelbagai sektor, pelbagai topik. Tetapi kita ada 4 pilar utama, iaitu kita panggil MOFA, senang nak ingat. Kita ada marketing, kita ada operation, finance dan juga administration. So program-program kita terdiri daripada pelbagai topik yang berasaskan 4 pilar ni lah. Dan kita juga ada program coaching selama 3 bulan. So datang ialah pergi training 2-3 hari mungkin tak berkesan. Jadi kita ada program coaching di mana kita coach usahawan-usahawan ni one to one, dan kita akan pantau prestasi mereka selepas coaching program. Itu yang best tu kan. Maksudnya yelah, orang macam zero macam saya ni, dia ada orang angkat tangan, pimpin tangan saya. Okay, handholding. Haji Luke masuk kanan, okay kanan. Masuk kiri, kiri. Yes, betul-betul. Bestnya. Yes. Dan juga kalau saya boleh tambah, kita nak memastikan selepas kita bagi ilmu dan sebagainya, mereka ni mungkin kalau nak perlukan bantuan-bantuan dana daripada agensi-agensi seperti SME Corp, SME Bank dan agensi Tekun, or other agensi yang bernaung di bawah KUSKOP, they are ready. Sebab agensi-agensi seperti SME Corp contohnya ataupun SME Bank, mereka perlukan usahawan yang mungkin diorang punya account cantik. Yeah, boy. They know how kalau bagi pinjaman pun mereka akan bayar balik. So mereka memerlukan usahawan-usahawan yang dah ada ilmu ni supaya dana yang diberikan tu boleh digunakan sebaik mungkin. So macam mentoring lah. Dia kita ada mentor, kita ada coaching juga. So kita pastikan usahawan-usahawan kita ni bersedia dari segala segi. Termasuk jugalah kalau macam accounts punya kira-kira perkali lah. Itu memang dalam pilar finance lah. Kita kena pastikan akaun mereka ni mereka catat. Sebab ada usahawan-usahawan kita ni, apa yang duit sales diorang dapat, itu juga diorang pakai untuk kegunaan peribadi. So itu yang kita nak betulkan, kebocoran dari segi asas akaun mereka lah. Selalu saya dengar tu lah, bila diorang akan, ialah usahawan-usahawan yang mungkinlah kurang ilmu ni, dia akan sale yang masuk tu, ni income saya, ini income aku, ni aku boleh guna semuanya. Padahal tidak sebenarnya. Itu silap sebenarnya, dan itu yang perlu diperbetulkan. Sebab kalau tak, kita tak tahu macam mana nak predict kita punya untung rugi di bulan-bulan yang akan datang. So InScan akan memastikan tidak ada kebocoran daripada hal-hal asas seperti itu. Okay, let's talk about success story. Boleh. Sebab yelah, kita nak tahu macam mana InScan pernah bawa mereka yang zero ni sampailah dia berjaya. InsyaAllah boleh. Tolong kongsi Puan Baby. Kita ada banyak success story. Tapi itulah mungkin yelah macam InScan pun macam saya kata tadi dah berusia 20 tahun. Mungkin saya nak share success story yang terkini lah. Kalau dulu tu, kalau mungkin boleh tengok nasi lemak Saleha, dulu ni dia berniaga dekat tepi jalan je, tapi sekarang dia dah ada kedai. So pengasas dia adalah Dr. Rizal. Dulu dia doktor perubatan, sekarang dah jadi businessman full time. Saya pernah jumpa dia masa meeting hari tu. Yes, betul. And juga mungkin yang terkini, sebab InScan ni memegang juga mandat keusahawanan sosial. Jadi kita ada banyak success story usahawan-usahawan sosial kita yang memperkasa orang-orang miskin dekat luar bandar. Salah satu dia adalah kita panggil dia Abang Bawang viral dekat Kundasang, Sabah. So dia join kita punya kelas usahawan sosial, social entrepreneurship.
Kemudian dengan mempelajari bisnes model yang baru itu, sekarang dia telah berjaya memperkasa penanam-penanam bawang yang mungkin datang daripada miskin tegar dekat Kundasang, dan baru-baru ni dia telah mendapat dana sejumlah 2.4 juta ringgit untuk memperbesarkan lagi ladang bawang dia dekat Kundasang. Jadi itu yang kita nak. Simple, the story starts as dia punya intention, nawaitu dia nak menolong lebih ramai orang miskin melalui perusahaan bawang dia. Kemudian datang ke InScan untuk mempelajari ilmu baru. Kemudian dengan ilmu tu dia elevate dia punya perusahaan ke peringkat seterusnya. So itu yang kita nak, supaya bila you berjumpa dengan pemberi-pemberi dana, you are ready. They are confident that okay, I can give this money to you because your financial your business acumen is strong. So itu yang salah satu objektif yang kita nak capai. Saya rasa pun lebih sama dengan saya lah. Bila kita dapat membangunkan seseorang tu, membangunkan insan tu, modal insan ni, dia rasa macam seronok kan. Seronok, Nak kita tengok puas macam hati. sebelum ni dia tak ada apa-apa, tiba-tiba dia jadi, lepas masuk miskin, dia masuk Betul. training apa semua, dia jadi berjaya. Puas hati kan Puan Vivi kan. Itulah kita punya intention dekat InScan. Setiap satu daripada staff InScan, itulah nawaitu kita datang pergi kerja. Niat kita adalah untuk memastikan semua rakyat Malaysia, usahawan-usahawan Malaysia, especially daripada mikro dan kecil, dapat meningkat skalakan perniagaan mereka. Seterusnya, kita nak bercakap pasal impact, Haji Luk. How can that profit yang kita earn 200-300% boleh memberi impact kepada komuniti setempat, bagi peluang pekerjaan. Mungkin dapat keluarkan seseorang daripada B40 kepada M40 pula kan. So that ripple effect that we are looking at, and 20 tahun ni itu yang kita nak selalu cakap, impact and impact, not just profit and profit. 20 tahun bukan satu masa yang sekejap tu. Lama tu kan. Yes, lupa nak congratulate. Tahniah Puan Vivi sebab setahun dah. Alhamdulillah. Memegang tampuk InsyaAllah. ke CEO-an CEO di InScan. InsyaAllah, bukan senang. Kan? Okey. Dan ada satu, sebab saya pun baru lagi di Kuskop. Satu meeting saya hadir tu cakap pasal social enterprise ataupun SE. Tajuk kita pada hari ni pun sebenarnya pernah dengar social enterprise. SE. Saya macam apa ni social enterprise ni? Dia dalam bahasa Melayu ni adalah perusahaan sosial. Betul. Kan? Dia sebenarnya sedikit lah apa yang saya faham kan. Dia nak macam syarikat A tu dia membuat satu perniagaan, kemudian dia nak memberi balik kepada masyarakat setempat. Betul. Kan? Itu sebenarnya saya terus jatuh cinta, cair lah dengar benda tu Puan Vivi sebenarnya kan. Betul. What do you think of SE ni? Kita mulakan yang tu dulu. Boleh. Sebelum saya start dengan SE, mungkin kita nak cakap dunia kita ni sebenarnya dah berada dalam at the crossroads. Dunia kita dah semakin tua. Ada banyak masalah-masalah seperti alam sekitar, peperangan, orang ada negara yang semakin miskin dan sebagainya. Contoh macam dekat Malaysia sendiri, kita ada beberapa negeri yang berada di tangga pertama miskin selama berpuluh tahun. So what is our cara untuk mengimbangi keadaan tersebut? Now we have conventional businesses which always talk about profit. But I think it's about time for us to explore social enterprise untuk mengimbangi keadaan itu. So social enterprise terdiri daripada, senang je nak ingat terdiri daripada 3P. People, Planet, Profit. So people, Planet, Profit ni maksud dia sesebuah perusahaan sosial itu mesti mempunyai profit. Sebab kalau tak ada profit, macam mana kita nak jaga kita punya people? People is the mungkin community yang terkesan, community miskin dan sebagainya. Dan environment di social enterprise memastikan perusahaan sosial itu menjaga alam sekitar juga. So people, Planet, Profit senang saja. Dia adalah 3 tunggak social enterprise, dan dia tidak memberi keutamaan kepada untung semata-mata, tetapi bagaimana untung itu dapat memberi impact kepada alam sekitar dan juga manusia. Yelah, satu benda yang it's a noble thing lah sebenarnya kan. It's a noble thing. I hope that one day all business will be jadi doing good macam tu, business. Kan? Yes. Maknanya semua bisnes boleh lah
masuk dalam SE ni ke macam mana? Semua boleh dan alhamdulillah, insya-Allah lagi bagus lah kalau semua ada impact. Tetapi kita faham juga dengan topik greenwashing. So greenwashing ni orang yang sebenarnya perusahaan yang bukan social enterprise tapi dia mengaku dia social enterprise. So that is why penting penarafan social enterprise ni kita kena ada. So KUSKOP ada penarafan social enterprise untuk memastikan tak ada sesiapa boleh menyalahgunakan status social enterprise untuk tunjuk dia nampak baik padahal dia manipulate orang kampung. Macam itulah. So KUSKOP has that. So boleh pergi ke website KUSKOP untuk mengetahui lebih lanjut. Betul. kuskop.gov.my. Saya echo apa yang Puan Vivi sebut tu kan. Okey. Sebelum kita masuk ke ada satu event yang akan berlangsung tak lama lagi ni kan. Kita pergi pada cabaran yang sedang berlaku dalam dunia keusahawanan ni Puan Vivi. Kadang-kadang ialah kuasa membeli, dia punya kos operasi dan sebagainya. Itu semua bila kita baca, usahawan selalu cakap, lama ini macam barang sekarang dah mahal lah. Kalau barang mahal dia terpaksa naikkan harga barang juga. So pengguna yang akan terkesan. Apa sebenarnya cabaran paling kritikal yang pernah dengar oleh InScan sejak bermenjaan? Okay, I think setelah kita buat beberapa survey, I think walaupun benda ni nampak macam ringan, tetapi inilah salah satu sebenarnya pengetahuan yang mereka kena pelajari lagi, iaitu dari segi financial. That's why program bimbingan InScan ni sangat penting supaya that financial is one topic, tetapi kita kena faham kita ni berada di satu zaman di mana keadaan sentiasa berubah-ubah. Haji Luke expect tak peperangan tahun ni akan berlaku between yang sekarang ni lah, between Iran dan dekat Middle East sana. Kita pun tak sangka bulan 2 tu kita terkejut. Ingatkan the whole 2026 will be great. Even now kita pun tak tahu macam mana. Tetapi itulah pentingnya usahawan-usahawan kita untuk sentiasa mendapat bimbingan daripada kita punya coach. So InScan ni kita ada pakar-pakar usahawan yang memberikan training di luar sana adalah kita punya pakar-pakar usahawan yang pernah gagal, pernah bankrupt, pernah jatuh bangun, tu semua dia orang pernah rasa jatuh bangun dalam bidang perniagaan. So we hire them and they will run our training program. They will coach as well melalui pengalaman mereka. So macam mana nak overcome masalah-masalah. So tetapi yang mungkin saya boleh highlight di sini, kebanyakan usahawan kita mungkin belum kuat lagi dari segi financial. Kadang pernah dengar kalau dapat dana dah lupa semua masalah, beli kereta. Beli unnecessary thing, padahal benda tu mungkin tak sepatutnya berlaku. So that's why coach kita ni sangat penting untuk handhold mereka. Saya ingat di situlah. Dan kemudian mungkin kalau saya boleh tambah, mungkin mereka perlu lebih arif dengan teknologi. Sekarang ni kita ada AI dan sebagainya. Semua tu sebenarnya boleh membantu meningkatkan produktiviti kerja mereka. So maknanya untuk SE ni ada jugalah bengkelan khusus disediakan di InScan juga? Ada. Untuk keusahawanan sosial, tahun ni kita dah start dengan program accelerator di mana kita pacu perjalanan mereka. Instead of taking 3 years to achieve some milestone, maybe kita boleh pecut diorang punya fasa peralihan tu by 50% contohnya. So kita ada program, kita ada 4 batches untuk SE Accelerator tahun ini. Kalau sebelum-sebelum ni kita ada kursus asas keusahawanan sosial. Sekarang ni kita pun naik sedikit lagi, kita adakan Bangkit Accelerator. Itu yang saya nampak tadi kat website. Yes, Bangkit. Betul. Bangkit ni dia punya nama program. Betul. Kita nak ajak semua usahawan bangkit, tak kira at what stage you are. I really like that name. Dan kita ada program coaching selama 3 bulan lah, di mana kita akan handhold mereka selama 3 bulan ni. Coach tu akan datang premise you sendiri untuk check apa yang kurang sebenarnya. Sebab what we thought is good for us sebenarnya tak sesuai untuk kita. Dan coach tu sendiri memang dah ada pengalaman dalam bisnes yang dia buat tu. Inilah orang yang pernah jatuh, Haji Luke. Betul. Kita nak belajar daripada orang punya kegagalan tu. Dan kemudian dia betulkan menjadi seorang trainer lah untuk menjaga jadi coach. Untuk menjadi trainer dan coach juga kita ada credibility juga yang kita kena jaga. So kita ada kriteria-kriteria yang memastikan mereka memang legit usahawan dan mereka memang ada credibility untuk mengajar. Okay. Satu
ilmu juga kita dapat dalam podcast kita kali ni. Terima kasih Puan Vivi. Cuma ni lagi 2-3 hari ni kita ada satu event nama dia CAPS tu. Puan Vivi, apa yang mungkin Puan Vivi nak sebut tentang CAPS ni? Okey, CAPS ni adalah anjuran daripada KUSKOP sendiri, Okay. Convention Ekosistem Perusahaan Sosial. So, saya nak mengajak semua usahawan-usahawan sosial ataupun usahawan-usahawan konvensional yang start nak tengok bagaimana profit saya ni boleh memberi impact kepada komuniti ataupun alam sekitar. So, dalam convention ini pada 30 Julai hingga 2 Ogos akan ada forum-forum yang bertaraf dunia. Oh my God! Saya boleh katakan sebab kita ada jemput juga 2 usahawan sosial daripada Filipina dan juga Indonesia untuk datang memberi perkongsian, dan saya harap pihak kerajaan dan juga community corporate datang support sebab ekosistem perusahaan sosial di Malaysia saya boleh kata antara yang terbaik di Asia Tenggara. Contoh, kita juga dinobatkan sebagai Public Social Innovator of the Year dekat Davos, Switzerland tahun ini. Itu menunjukkan di World Economic Forum itu menunjukkan Malaysia sudah mencapai satu tahap yang bertaraf dunia. So, don't forget to come at CAPS 2026 30 Julai hingga 2 Ogos dekat The Curve, Damansara. Dan juga mungkin Haji Luqman kalau sikit lagi saya nak tambah boleh. Program Bangkit tadi dan juga program dulu kita panggil IBBC, InScan Bumi Putra Business Coaching, baru mendapat anugerah Gulf Media di Singapore 2 minggu yang lepas. Kita dapat 2 anugerah lah, anugerah program terbaik coaching, dan juga satu lagi program terbaik in digital marketing. So it's an award-winning program. So saya menjemput semua usahawan-usahawan untuk cubalah datang kita punya program, and you will know what I mean. Okay. Katalah yang tengah tengok sekarang ni kan, dia kata alamak dia macam ada rasa malu lah Puan Vivi. Dia malu nak datang ke InScan tu. Saya faham. Dia macam kata malu-malu kucing lah. Dia nak tapi tak nak. Dia nak tapi tak nak. Nak minta Puan Vivi tolong tarik mereka ni sikit ke InScan? Saya ni pun dah nak mencapai separuh abad pun masih nak belajar. Sebab to me saya ada satu quote, mantra, the more you know, the more you don't know. So jangan malu, kita ni sentiasa belajar. Saya tahu ada usahawan-usahawan yang mungkin baru pension ataupun kena VSS dan sebagainya datang kemudian alah saya dah 50. Saya segan lah nak pergi training dengan orang budak-budak baru. No, don't do that, because if kita mengabdikan diri kita dengan perasaan takut, kita akan ada dekat takut lama lah. Kalau nak berjaya, buang rasa malu, datang kepada InScan, because we will never judge you and we will always make sure that you increase your sales. So dalam program Bangkit tu, InScan punya KPI, kalau kita tak buat ni, saya sendiri kena pastikan usahawan tu punya sales naik sekurang-kurangnya 25%. Kalau tak naik 25%, habislah saya Haji Luq. Saya yang kena question by the government. So we will make sure that your sales naik 25% selepas you masuk program Bangkit kita. Sekurang-kurangnya. So ada juga yang achieve 400%, 500%. Saya dengar tu pun risau kat tu. Saya risau. KPI saya 25% tu kan? Yes. So sekarang ni memang ongoing lah kan? Alhamdulillah, sentiasa meningkat sebab macam saya kata tadi, kita punya trainer, coach, kita semua bertaraf yang global lah, bertaraf bagus. Kita dah dapat award di luar negara. So it's an award-winning program, and it's subsidized by the government. You should come and try. Setengah orang mungkin dia fikir alah ni training biasa je. Dia fikir ni training biasa je. Dia kata aku pergi training mana-mana pun sama je. Hari tu je hari tu belajar, hari tu je pandai. Maksudnya tak pandai. Macam mana Puan Vivi? Mungkin ada due diligence yang dibuat oleh InScan untuk memastikan Betul, kita memang ada due diligence. Kita punya sistem sendiri yang kita rekod kewangan mereka. Sebab kalau tak ada rekod ni, kalau kami pun kena audit, habislah kami. So the indicator is setiap tahun memang InScan diberi satu tanggungjawab yang besar lah untuk memastikan usahawan kita bagus, dan partner-partner kita pun sekarang dah
all over, not just Malaysia, all over dah merentasi Malaysia. Dan kalau memang, I mean, of course there are so many training providers in Malaysia. Dan kita akan pastikan network itu sentiasa ada even selepas the training program. So kita ada business counselor, which kalau macam ada, any corporate ada any event, we can actually park our biz counselors untuk mungkin berada dekat situ selama sehari untuk bagi business consultation. So kita ada banyak program, not just training and coaching, kita ada counselling, kita ada ceramah, seminar, bergantung kepada keperluan rakan strategik kita. Itu sebenarnya kelebihan mendapatkan training di InScan, sebab dia punya ekosistem ni memang satu perkataan yang holistik lah. Yes. Dan untungnya mereka semua ni di bawah satu kementerian, iaitu KUSKOP. Yes. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kami menjaga usahawan dan juga koperasi. Salah satu agensinya adalah InScan. Dan dia akan channelkan, okey, boleh pergi SME Bank, boleh. SME Corp, Tekun dan sebagainya kan. Itu tugas utama kita. Jadi saya pun sangat bergembira sebab KUSKOP sangat menyokong kita punya strategi setiap tahun, dan diberi lagi peluang untuk dalam sembang KUSKOP ni dapatlah kita sampaikan what are the programs in InScan that we have. Thank you very much Puan Vivi. Most welcome. Lagi sekali jemput orang ramai ke CAPS. Macam mana Puan Vivi? Jemput datang ke CAPS 2026. Kalau tak datang rugi sebab kita bawakan pemain social enterprise daripada negara-negara yang telah maju dalam ekosistem perusahaan sosial, dan peluang untuk anda network dan juga mungkin mendapatkan dana-dana, potensi dana daripada agensi-agensi yang bernaung di bawah KUSKOP. Saya sambung lagi apa yang Puan Vivi cakap. Maknanya tadi saya dah tengok tau dekat caps.gov.my. Yes. Sangat dia punya website tu memang clean lah kan. Dan dia beritahu apa yang pengunjung akan expect bila datang. Yes, Dia macam ada seminar kan, ada forum dan sebagainya. Itu semua ilmu yang sangat rugi kalau anda lepaskan peluang ini. So jangan lepaskan peluang ni. Okey, Puan Vivi, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Haji Luqman sebab jemput sudi kami. hadir ke Sembang Podcast KUSKOP episod ketiga. Studio ni pun adalah pinjaman daripada InScan sendiri. Tak apa, don't worry. Harap bermanfaat dan beri berkat kepada semua yang mendengar. InsyaAllah. Baik, terima kasih semua. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.